Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat kuih apam Solo ya. Ramai yang tak tahu buat apam Solo. Mai sini Cik Ani tunjukkan cara kita buat kuih apam Solo. Okey, ni adalah bahan-bahan untuk kita buat kuih apam Solo ya. Ni tepung gandum 1,5 cawan. Setengah cawan tepung beras, setengah cawan gula, 1 sudu kecil garam, ni 1 sudu besar ibu roti ataupun maripan je, 1 sudu besar, 1,5 cawan air suam kuku. Jangan yang panas sangat, nanti mati kita. Okey, ni kita kacau perlahan-lahan sampai sebati. Kita masukkan minyak. Minyak ni sebanyak 60 ml. Okey, dah siap macam ni, kita tapiskan adunan kita ya. Dah siap adunan kita ni, kita perap selama 1 jam. Okey, setelah 1 jam kita perap adunan kita, jom kita tengok hasilnya. Ni dia, nampak ni dia dah aktif ya. Macam tu. Kita perap ni, kita tengok cuaca juga. Kalau cuaca sejuk dia lambat ya. Kalau cuaca panas dia cepatlah. Sebab saya gunakan air suam. Okey, kita buang angin dia. Ini kita ambil sedikit. Okey, yang ni kita masukkan ke warna hijau dan merah. Sini saya ada inti kacang merah. Kita bulat-bulatkan dia seperti ini. Ni dah siap kita buat. Kita menggunakan acuan lompang. Acuan ni kita sapu minyak terlebih dahulu. Okey, kita ambil adunan ni sedikit sahaja, jangan masukkan penuh. Kita masukkan sedikit dulu. Okey, macam tu. Kita dah masukkan separuh. Jadi ni inti kacang merah, terletak tengah-tengah. Kalau ada acuan ros pun boleh gunakan acuan ros, atas pilihan kita ya acuan ni. Dan kita tutup semula. Okey, dah siap macam ni. Ni dia. Okey, dah siap. Sekarang kita kukus selama 20 minit. Okey, dah pun masak. Pindahkan. Okey, kuih kita dah pun sejuk. Jom kita tengok kuih kita. Kita keluarkan pada acuan ya. Ni dia. Bila dah sejuk, senang kita picit. Nampak? Tu dia, titi dia. Nampak kegebuan kuih kita. Ini tak payah dah makan dengan kelapa sebab dah ada inti. Kalau nak makan dengan kelapa tak payah bubuh inti. Tu dia inti dia.